Siapa tak kenal BMW M5, dan inilah dia model M5 yang paling baru berharga 1.2 juta ringgit. Wow. M5 kini ditawarkan sebagai PHEV, kombinasi antara 4.4 liter V8 dual turbo dan motor elektrik berikan kuasa 727 PS dan 1000 Nm. Ada juga boost function di mana ia akan berikan kuasa top maksimum pada kelajuan antara 30 hingga 150 km sejam. Sistem suspensi, double wishbone di depan dan 5 links di belakang, datang bersama M Adaptive Suspension, berikan dinamik pemanduan yang seronok. Buat pertama kali juga, M5 datang dengan rear wheel steering. Rupa luaran macam biasa seperti BMW 5 Series yang pergi gym dan bertanding dalam UFC. Jajak M pun banyak seperti grill kidney M, sentuhan M pada lampu LED, carbon fiber dan rim M 20 inci depan dan 21 inci di belakang. Bahagian dalam ada BMW Curve Display, knob kawalan M, kerusi pelbagai fungsi M, kemasan kulit merino dan ruangan interior yang luas. Jadi, dengan pelbagai inovasi dan teknologi terkini dalam BMW M5 ni dan harga 1.2 juta ringgit, korang rasa adakah ini aset yang boleh labur atau biar lebur je?